Ini satu-satunya resort dekat Malaysia yang ada water park dan siap hot air balloon lagi. 2 hari 1 malam bercuti dekat Pening. Buat macam-macam aktiviti tapi tak perlu nak pergi macam-macam tempat. Cukup dekat sini je dah ada aktiviti untuk whole family, untuk kita dan juga untuk anak-anak. Nama tempat ni Bertam Resort and Water Park. Kita orang ambil bilik deluxe macam ni. Ada balcony menghadap swimming pool. Yang ni memang puas hati sangat-sangat. Dapat view yang cantik ni. Tengok dari siang sampai malam memang tak jemu. Bilik pula besar. Kita orang letak baby cot kat sebelah pun still ada space lagi. Bilik deluxe ni ada bathtub dengan tandas dia sangat-sangat mewah dengan finishing ala black marble. Paling suka siap ada stiker, tanda dia orang dah sanitize dah tandas ni. Blind dekat cermin dengan tingkap pula ni auto. Just tekan button je, tak perlu nak tarik. Setiap bilik ada complimentary snacks dengan drinks. Lepas tu sejadah pula siap di cover macam ni. Duduk seharian dekat sini korang boleh pergi spa, boleh pergi kids club. Lepas tu dinner pula tak payah susah-susah nak keluar sebab dekat sini ada restoran Chef Wan. Dapatlah juga merasa kan, selalu tengok menu ni kat TV je. Esok pula boleh breakfast dekat restoran hotel ni. Ini memang cantik, menu ni pun banyak. Lepas tu boleh naik hot air balloon. First time lah hotel dekat Malaysia ada package hot air balloon macam ni. Ride dia dalam 10 minit macam tu. Dah habis hot air balloon tu boleh mandi kolam. Tapi kalau nak lagi best boleh pergi ke Bertam Water Park. Yang ni dekat sebelah je. Tapi kalau stay hotel memang akan ada bagi boleh bawa kita. Waterpark dia ni memang sangat-sangat cantik. Dah macam mandi dekat negara Arab. Ada slide, dry activity pun ada. Lepas tu makanan dalam ni tak mahal sangat. Nampak kafe ni macam cantik, mewah kan. Tapi harga dia masih lagi munasabah. Kalau nak mandi waterpark dengan naik hot air balloon ni, kalau bayar asing-asing memang agak mahal. Tapi jangan risau sebab Bertam Resort ada jual package stay siap dengan waterpark dengan hot air balloon. Yang tu boleh check direct dengan diorang.